Hai, Assalamualaikum. Kalau ada laksa kuah lemak, dia kena ada kuah asam pedas. Kedah panggil asam pedas. Tapi ni kuah laksa utara lah. Ni Mama buat cara mudah-mudah saja laksa ni. Okey, macam biasa proses pertama kita kenalah siang ikan ni dulu. Kalau buat kuah laksa, Mama suka pakai ikan selayang dengan ikan temenu ni, ikan pelaling kalau orang sini panggil. Okey, ikan ni kita kena bersiap, lepas tu kita kena basuh bagi bersih, lepas tu bolehlah kita rebus. Okey, ikan ni kita rebus semua sekali. Sekali kita bahagilah sebab Mama nak buat kuah lemak dengan kuah asam pedas kan. Okey, ikan dah masuk dalam bekal, lepas tu kita kena masuk ayam. Ayam ni biarlah dia tenggelam ikan. Lepas tu masukkan asam keping. Lepas tu letak garam. Nak letak garam kasar pun boleh, nak letak garam halus pun boleh. Okey, lepas tu kita rebus ikan. Okey, sementara tu kita kena blend bawang putih, bawang besar dengan bawang dengan cabai kering. Nak pakai bawang besar biasa boleh, bawang Holland boleh. Okey, nak masuk belacan boleh, blend sampai halus, lepas tu masukkan dalam periuk. Okey, ni ikan yang dah kita rebus, Mama rebus lama sikit. Lepas tu ni Mama buat kerja mudah saja, Mama terus masukkan dalam blender, lepas tu Mama blend. Lepas tu kita tapis. Tapis ni kita bagi bekas bawah tu dia besar sikit. Okey, lepas dah blend semua kita tapis, lepas tu kita kena ayak macam ni. Ayak pelan-pelan sehari isi dengan tulang tu akan terpisah. Ni cara mudah lah, kalau nak perisi pun boleh. Okey, ni kita ayak lagi. Okey, lepas tu kita kena tapis lagi sekali. Buatlah tapis 3 kali macam tu. Ni ayak-ayak sampai kita dapat tulang macam ni. Kalau Mama suka juga macam ni sebab kita nak bagi kuah dia tu pekat. Okey, bahan blend tadi tu. Lepas tu terus kita masukkan ikan kita. Sebab ni kita buat cara mudah saja. Sekali naik macam tu. Okey, lepas tu Mama masukkan sedikit secukup rasa. Lepas tu letak daun selam. Sebab tadi masa kita dah rebus ikan, kita dah letak garam. So, berhati-hatilah nak masuk garam, takut terlebih masin. Laksa ni dia bukan syarat wajib tau letak belacan. Kalau kita tak mau letak pun tak ada masalah. Ni tengok pakat dah makan, tinggallah sikit lagi. Kuah dia akan pekat macam ni. Okey, ni dia punya laksa. Laksa kering Mama rebus. Ulam dia yang ni saja, ada pucuk janggut, timun, bawang dengan cili. Lepas tu ada salad lah sikit. Okey, ambil laksa, bubur bawang. Bawang ni kalau kita bubur banyak lagi sedap. Okey, lepas tu letak timun, letak salad. Lepas tu letaklah daun daun janggut tadi tu. Lepas tu letak telur. Lepas tu bolehlah kita bubuh kuah. Kuah ni lagi kita masak lama lagi dia memekat. Okey, sehingga kita berjumpa lagi. Bye.